Set. Okey, jom. Bismillah. Okey. Awak ada yaya ke? Awak ada yaya ke? Benar? Kejap. Oh. Okey. Cukup syarat. Guna tak? Guna papan. Bukan hijau. Bentang saya dapat. Ini. Silakan. Tak menang tak apa. So kita awesome ah. Beres. So awesome je. Uncle punya ni dah jahanam ah. Ha? Macam mana? Sorry. Betul. Ada. Sukar untuk dipengaruhi. Tadi dah dapat 6 tu. Dapat 6. Banyak dapat. Tadi tu pun dapat banyak. Ah. M Sorok. Oh, Aisyah tu. Dekat belakang lift tu. Oh, okey nah. Potong. So ini uncle attack awak berapa kali? Dapat darah berapa? 3. Awak ya Allah anda dah hancur. 3-1 ah. 3-1. Okey, awak menang. Lejo. Oh, you ada. Awak ada dadu ke? Tak ada. Awak ada dadu ke? Tak ada. Tak bawa. Ini kak apa? Kak menang ke? Saya menang tadi. Oh kak masuk dadat. Sorry. Kejap. Boleh Masa biasa. Nanti kejap lagi awak potong nanti lah. Kejap lagi. lawan baru. So saya jangan dulu lah. Ni apa? Pilih satu kad dari tangan pihak lawan. Okay. Tak ada. Pelik dia tak ada rumah. Dekat lagi. Kenapa tak letak? Saya Bismillahirrahmanirrahim. Uncle ambil efek ni lah. Okey. Okay. No. Kena attack 10. Betul. Bukan 10. 10 betul 10. Sebab awak dia 20. Ni 200. 10 lah. Dia attack je. Sekali. Oh betul. 11 lah. 12 betul. Ni 20 lah. 20. Kita kira kalkulator senang. 220 bagi 20. 11. Okey. Sekejap awak punya kena ni. Efek awak. Pilih kan. Apa nampak set? Dua dah pun naik. Jom kosong. Tak buat. Oh. Okey. Menang kan? Okey. Lagi power ke macam mana tu? Oh. Okey. Mana kat saya? Dia sebab aku baru Ismail. Nanti kau jumpa Ismail. Kalau tak berkesan, so satu lah. Betul, satu kan? Alright. Okay. Aku cakap dia naik motor. Aku tolong ni. Okay. So Aku pick up, aku nak bawa. 1, 2 Ke mana? Kajar. Boleh boleh. Okay. 1-1. Dulu belajar bangi. Weekend. Alright. Saya tu cantik.
Itu tak nak. So tak boleh lah. Ni kira kira 20 dulu. kan, lepas tu kan dah 20 agak lah. Okey, apalah. 10 satu 9. Hai. Hai, hai. So, pilih. Awak pilih, saya tukar. All in ni satu kad je tu. Betul-betul. Betul tu nak semua ke sini tu. Mental abuse kau tahu. So, 1, 2 betul? Dua satu. Okay. Alright. Thank you. Salam ke? Salam ke tumbuk? Faham? Sorry dia, kosong tak jadi tadi. Untuk perlawanan ni banyak interaction menggunakan kad SR Papa Zola. Okay, Super Papa tu. Okay, so saya nak review sikit lah. Nak discuss sikit apa sebenarnya efek kad Papa Zola tu. So first, kad Papa Zola ni dia kad bersyarat. So apa nama ni, kena menggunakan kad Papa Zola, anything yang lain yang tidak bersyarat. And then so after that barulah boleh menggunakan kad Papa Zola SR ni lah. Okay, so efek kad Papa Zola SR ni basically adalah opponent tak boleh gunakan kad sokongan. Lepas tu dia buatkan pihak lawan menggunakan menyebabkan attack pihak lawan tu jadi 20. So let's say kalau attack pihak lawan tu 100 ke 200 ke, terus jadi 20. So nyawa Papa adalah 200. So basically opponent kena attack 10 kali untuk menang lawan Papa Zola lah. Kad Papa Zola ni banyak orang guna lah. So dekat open deck kat luar pun saya biasa jumpa orang gunakan kad Papa Zola ni lah. So quite OP jugalah, quite kuat jugalah. Cuma kad ni boleh ditiru efek dan juga boleh disedut dan juga boleh efek kalau tak berkesan lah. Tapi kalau lawan dengan opponent efek kalau tak berkesan pun still nyawa dia dan kuat dan attack dia sangat-sangat tinggi lah. So boleh consider untuk masuk dalam deck untuk digunakan lah.